Polis Diraja Malaysia PDRM menerusi Bukit Aman perpandangan penggunaan My Digital ID mampu membantu mengurangkan kes penipuan dalam talian yang semakin membimbangkan di negara ini. Sistem identiti digital itu dilihat dapat memperkukuh proses pengesahan identiti pengguna sekaligus menyukarkan sindiket penipuan menggunakan identiti palsu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yusof berkata, My Digital ID boleh menjadi antara langkah penting dalam usaha membendung jenayah cyber kerana setiap identiti pengguna perlu disahkan melalui pangkalan data rasmi kerajaan. Dalam masa sama, Bukit Aman menggesa orang ramai supaya terus meningkatkan kesedaran keselamatan cyber dan tidak mudah terpedaya dengan tawaran atau mesej mencurigakan.